Kalau kira balik rugi. Baik simpan jangan banyak. Satu-satu macam ni. Kalau macam ni dia akan rugi grade. Makanan nak kena supply banyak. Grade harga rendah. Buah ni tahan tak pecah. Isi warna cantik. Buah 3 hari pun tak pecah. Musangking 1 hari sudah pecah kan. So saya buat etika tahun 2012 dulu. Dulu hitam dia akan beat the musangking. Sekarang betul lah. Sekarang betul lah. Sedap ke baru gugur ni? Boleh lah Tak tahu lah elok tak elok. Bukan hitam. Tidak, biasalah organik punya. You kena faham lah nak bagi. Tapi cantik. Cantik. Mesti ada. Mesti tak boleh lebat nampak tu. Boleh lah.